Ini design seat bahagian depan dia. Datang dengan seat AMG yang balut full leather dengan door trim wood finishing, electronic memory seat, ventilated seat button, Burmester sound system. Dan yang ni button untuk korang kedepankan leg rest. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering AMG dengan design terbaru. Safety features, pedal shift, meter design digital yang terbaru dengan mileage 24,500 sahaja. Infotainment datang dengan skrin yang lebih besar. Bila masuk reverse, kereta ni datang dengan 360 kamera. Kamera dia memang jelas guys. Dan bahagian bawah, control untuk aircon dengan wood finishing panel, bash lowers. Kat sini ada wireless charging, 2 cup holder. Yang ni untuk korang control le bahagian skrin. Dan bila korang tukar masa dekat sini, kat sini pun dia akan ikut tukar juga. Kereta ni datang dengan blind spot monitoring, head up display dan juga panoramic roof.